Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni abang-abang kakak saya nak review si biji Gen2. Gen2 memang cantik, memang kemas. Abang-abang kakak boleh tengok pada bahagian luar dia. Memang cantik lah, memang kemas. Cat masih lagi original, tapi original dia memang cun lagi. Tak ada clear mati, tak ada. Abang boleh tengok juga pada bahagian enjin dia ni. Enjin ni sikit-sikit lah, boleh lah, cantik lah. Bagi saya enjin dia kemas, leaking tak ada bunyi apa-apa, tak ada. Kereta memang cun, tinggal bawa je. Dia punya ni pun original lagi. Kereta ni saya dah restore balik. Yang mana yang rosak semua saya dah tukar. Ada serba sedikit yang mana saya dah ganti. Macam ni saya dah restore balik. Enjin ni dia banyak lah yang saya dah buat dah. Semua saya dah check balik, elemen apa semua masih lagi dalam keadaan original. Abang tengok rim pun rim standard lagi bang. Cermin tak ada pecah. Cermin cantik, cun mula cun. Abang boleh tengok. Bonet cun. Bombong pun cantik. Dalam macam baru. Saya tak tipu. Dalam memang macam baru. Boleh tengok dalam dia. Ni dalam dia. Dalam memang kemas sangat-sangat. Ini Gen2 Auto 1.6. Kita pakai saja. Dalam memang kemas. Memang macam baru. Semua saya dah buat balik. Yang mana pecah saya tukar. Tengok belakang ni juga. Belakang ni pun cantik, memang kemas. So siapa berminat boleh PM saya dekat WhatsApp. Boleh call saya sampai dapat. So inilah dia sedikit yang saya dapat kongsikan. Cuma adalah sikit kat sini. Sikit je lah. Ni je sikit. Kalau hantar cat terus jadi cantik balik. So inilah rupa Gen2 ni. Tak ada apa-apa yang saya dapat kongsi dengan lebih-lebih lagi. So semuanya masih lagi original. So siapa mencari kereta bajet murah bawah 6,000, saya ada ni Gen2. Gen2 insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Kereta kita jual cash sahaja. Itu saja untuk Gen2 ni. Siapa berminat boleh PM saya, dapatkan saya sekarang juga. So siapa cepat dia dapat Gen2. PM sekarang, nombor kat situ.